Tuan-tuan dengar arahan Allah, jangan tangguh. Terutamanya arahan yang berbentuk harian, sehari 5 kali, iaitulah hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Tiap-tiap kali tuan-tuan sahut, bila dengar hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, Allah akan gantikan sesuatu dalam kehidupan tuan-tuan. Wahai Allah, jadikan keluarga aku di kalangan yang mendirikan solat. Solat ni antara rahsia, sebab tu dia sehari 5 kali. Benda apa yang tiap-tiap hari ni? Sembahyang. Ada banyak rahsia solat. Bila Allah sebut, bila dengar muazzin sebut hayya 'alas salah, yang memanggil itu Allah. Tuan-tuan boleh tinggal waktu tu kerja, Allah akan ganti hari tu juga sesuatu, insya-Allah. Rabbana liyuqimus salah. Wahai Tuhan, jadikan anak isteri aku di kalangan yang solat. Sebab bila solat, mereka akan jadi orang yang baik, yang beriman, yang baik sangka dengan Allah, yang tak berhenti mohon dengan Allah.